Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Khairul Farhah binti Khairuddin dan rakan-rakan semua. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk teknik Sukia dalam meningkatkan keupayaan pelajar tingkatan 1 dalam menguasai konsep faktor dan mengeluarkan 6 nombor faktor perdana. Sebelum memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan kumpulan kami, iaitu yang pertama Syamina binti Uthman, yang kedua Nurul Aisyah binti Ali, yang ketiga Wan Siti Fatimah binti Wan Zulkifli, yang keempat Nur Fatimah binti Mustafa, dan yang terakhir saya sendiri Siti Adila binti Mahali. Bagi refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, guru mendapati beberapa orang pelajar tidak dapat memahami ataupun menguasai topik faktor sepunya dan faktor perdana dengan baik, yang mana guru telah pun memberikan penerangan awal tentang konsep pembelajaran dan juga disertai dengan soal jawab yang ringkas bersama dengan pelajar. Guru membuat pemerhatian daripada reaksi yang pelajar berikan semasa sesi soal jawab, namun terdapat sebilangan pelajar yang terlihat aktif dan menunjukkan minat mereka untuk menjawab soalan, namun sebilangan lagi yang tidak menunjukkan minat dan masih terlihat ragu-ragu untuk memberikan jawapan. Guru kemudiannya menjalankan aktiviti perbincangan secara kumpulan dan melakukan soal jawab ataupun teknik flash question bersama pelajar setelah perbincangan kumpulan selesai. Dari sesi ini juga guru membuat pemerhatian berdasarkan kepatasan pelajar untuk menjawab soalan dan minat mereka untuk berpartisipasi dalam kelas itu sendiri. Melalui soal jawab yang dijalankan, guru membuat pemerhatian terhadap reaksi pelajar sama ada pantas untuk menjawab soalan atau masih ragu-ragu. Pada pengamatan guru, mungkin sahaja konsep belajar berkumpulan yang ramai agak menyukarkan dan kurang efektif bagi beberapa orang pelajar. Dan mungkin sahaja dalam kalangan mereka ada yang malu kerana kebanyakan rakan-rakan mereka dah berjaya tangkap ataupun memahami konsep pembelajaran. Namun mereka masih ragu-ragu dan sama-sama dalam memahami topik yang sedang dipelajari. Boleh juga dikirakan ada beberapa pelajar yang mungkin lebih sesuai diajarkan dalam bentuk visual yang lebih ringkas dan menarik. Oleh itu, teknik Sukia ini dibina untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman mereka berkenaan topik ini. Fokus kajian yang dijalankan adalah untuk menilai sejauh mana teknik Sukia membantu pelajar memahami konsep faktor sepunya dan faktor nombor perdana, dan perbandingan antara teknik Sukia dan pembelajaran tradisional, yang mana Sukia lebih berpusatkan kepada pelajar dan pembelajaran tradisional lebih berpusatkan kepada guru. Dan selain itu ingin mengenal pasti juga kelebihan dan kekurangan dalam teknik pengajaran ini, saya membuat analisis tentang peningkatan kemahiran pengiraan dan juga penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar dan memberi tumpuan kepada impak pengaplikasian teknik Sukia terhadap pembelajaran kolaboratif. Okay, terima kasih kepada rakan penyampai atas penerangan awal tadi. Saya akan sambung pembentangan dengan memperincikan intervensi yang dikenali sebagai teknik Sukia, termasuk reka bentuk, kajian, instrumen yang digunakan dan kaedah analisis data. Okay, berdasarkan analisis ujian bulanan, hanya 4 daripada 5 orang menunjukkan penguasaan yang baik. Masalah utama termasuklah kekeliruan antara faktor dan faktor perdana, ketidakmampuan mengenal pasti, nombornya hanya mempunyai 2 faktor, dan kesukaran menyenaraikan nombor faktor perdana. Pemerhatian semasa PDPC juga menunjukkan pelajar kurang fokus dan tidak berminat, terutama apabila pengajaran yang dilakukan secara tradisional. Kita membuat bersama guru matematik mengesahkan bahawa kaedah sebelum ini kurang interaktif dan tidak menarik minat pelajar, maka satu pendekatan baru diperlukan. Okay, untuk mengatasi masalah ini, kami merancang satu intervensi yang dinamakan teknik Sukia. Teknik ini menekankan elemen permainan, aktiviti kolaboratif dan pembelajaran berasaskan konteks. Ia bertujuan untuk menarik perhatian pelajar dan mengalahkan pembelajaran secara aktif. Objektif utama intervensi ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep faktor dan faktor perdana, menanam minat terhadap matematik dan membina keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan kerana ia membolehkan guru bertindak sebagai penyelidik untuk mengenal pasti masalah, merancang tindakan, melaksanakannya dan menilai hasil secara berterusan. Kajian ini dilaksanakan dalam 4 fasa, iaitu mengenal pasti masalah, merancang intervensi, melaksanakan intervensi dan yang terakhir menilai keberkesanannya. Populasi kajian terdiri daripada pelajar tingkatan 1 di SMK Kelapa Mawar sebanyak 25 pelajar daripada satu kelas dipilih secara persampilan bertujuan
berdasarkan kelemahan mereka dan topik yang dikaji. Beberapa instrumen bagi mengumpulkan data secara menyeluruh sepanjang kajian, antaranya ialah ujian diagnostik dan ujian pasca untuk mengukur tahap penguasaan pelajar sebelum dan selepas intervensi. Pemerhatian turut dibuat menggunakan senarai semak untuk menilai pelibatan pelajar. Temubual secara berstruktur dijalankan dengan beberapa pelajar dan guru pemerhati untuk mendapatkan maklum balas kualitatif. Soal selidik juga diedarkan untuk melihat pandangan pelajar tentang keberkesanan teknik yang digunakan. Selain itu, dokumen dan hasil kerja pelajar turut dianalisis sebagai bukti penlibatan dan pemahaman. Seterusnya ke bahagian nama intervensi, Sukiya. Kami memilih nama ini inspirasi daripada trend makanan Jepun yang viral di kalangan para pelajar. Akronim Sukiya, S seindaksi, U ulangan, K kemahiran baharu, I interaksi aktif, Y yang menarik, A aplikasi. Kami kaitkan teknik Sukiya dengan teori konstruktivisme Vygotsky, ZPB. Dengan menggunakan elemen scaffolding, guru akan membimbing murid-murid dalam sajian matematik menggunakan teknik Sukiya. Kemudian guru memberi peluang kepada murid untuk cuba membuat soalan matematik menggunakan teknik yang kami sediakan. Oleh itu, kita dapat melihat teknik yang disediakan ini akan menarik minat murid-murid untuk mempelajari matematik tingkatan 1, tajuk konsep faktor dan nama faktor perdana. Aktiviti pertama, pengenalan teknik Sukiya. Guru akan memperkenalkan konsep nombor perdana melalui kreativiti dikenali sebagai resepi Sukiya. Guru menggunakan kad bahan makanan yang akan mewakili nombor perdana, manakala kad menu mewakili nombor bukan perdana. Sebagai contoh, nombor perdana 2 akan mewakili nasi, 3 mewakili daging, 5 mewakili telur, 7 mewakili sayur dan lain-lain. Manakala kad menu akan mewakili nombor bukan perdana. Contoh, nombor 10, nombor 30 dan nombor lain-lain. Langkah pelaksanaan, jika nombor kad menu ialah 30, guru akan memilih bahan-bahan makanan iaitu kad nombor perdana. 30 boleh dibahagi dengan 2 mendapat baki 15, maka nombor 2 ialah nombor perdana. 15 bahagi dengan 3 mendapat baki 5 menunjukkan nombor 3 adalah nombor perdana. 5 boleh dibahagi dengan 5 mendapat baki 1 menunjukkan nombor 5 ialah nombor perdana. Nombor 2 mewakili nasi, nombor 3 mewakili daging, nombor 5 mewakili telur. Apabila menggabungkan ketiga-tiga nombor ini akan membentuk resepi nasi, daging, telur yang mewakili faktor perdana nombor 30 ialah nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Objektif, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 nombor perdana melalui aktiviti mencipta resepi berdasarkan kad bahan makanan dan kad menu. Aktiviti pula, murid dapat belajar secara visual dan praktikal dengan mengaitkan nombor perdana menggunakan bahan makanan. Itu akan membantu mereka membina hubungan konsep matematik dengan dunia sebenar. Selain itu juga, murid dapat mencipta resepi sendiri yang mewakili nombor bukan perdana menggunakan gabungan bahan makanan iaitu nombor perdana secara inovatif dan menyeronokkan. Kelebihan teknik Sukiya pula, aktiviti ini akan memberikan pengalaman serta memberikan kefahaman kepada murid-murid untuk meningkatkan daya ingatan jangka panjang terhadap konsep faktor perdana. Selain itu juga, aktiviti ini akan mendorong pelibatan aktif, keyakinan untuk berkongsi di hadapan kelas dan kerjasama kumpulan dalam suasana pembelajaran yang positif. Seterusnya, aktiviti interaktif. Konsep Sukiya ini boleh diibaratkan seperti pengalaman makan di restoran popular Sukiya, di mana pelanggan memilih makanan untuk membentuk hidangan lengkap yang memenuhi selera mereka. Pertama, set induk, merujuk kepada pembuka selera. Yang kedua, U, ulangan, menyegarkan ingatan. Yang ketiga, K, kemahiran baharu. Yang keempat, I, interaksi aktif, murid berada di dalam kumpulan. Yang kelima, Y, yang merujuk kepada menarik menu kreatif.
Dan yang terakhir, A. Aplikasi. Tempahan pelanggan. Sebagai pengukuhan dan aplikasi, murid diberikan tempahan pelanggan. Seterusnya, perbincangan kumpulan. Aktiviti. Seterusnya, murid-murid akan melakukan aktiviti secara kumpulan. Murid peranan seperti chef yang menyusun hidangan nombor. Setiap kumpulan terdiri pada 5 hingga 4 murid yang berbeza tahap kebolehannya. Guru menyediakan kad-kad nombor perdana seperti 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya dan menyerahkan satu nombor besar kepada setiap kumpulan. Tugas mereka adalah untuk berbincang dan memilih kombinasi kad nombor perdana yang dapat menghasilkan nombor tersebut melalui proses faktorisasi. Murid berbicara secara aktif mencuba pelbagai kombinasi. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan memantau setiap kumpulan, mencatat tahap pelibatan serta penggunaan bahasa matematik dalam pembincangan mereka. Aktiviti pengukuhan, kami mencipta kuis game di Laksbor Sukiya menggunakan S-Journaly bagi menambah kefahaman murid. Murid perlu menjawab soalan ini menggunakan teknik Sukiya yang diajari oleh guru. Kemudian, bagi mendapatkan di Laksbor, murid perlu menjawab semua soalan dengan betul. Setiap soalan diberikan masa menjawab 15 saat. Aktiviti pengukuhan, kami mencipta kuis game di Laksbor Sukiya menggunakan S-Journaly bagi menambah kefahaman murid. Murid perlu menjawab soalan ini menggunakan teknik Sukiya yang diajari oleh guru. Kemudian, bagi mendapatkan di Laksbor, murid perlu menjawab semua soalan dengan betul. Setiap soalan diberikan masa menjawab 15 saat. Aktiviti pengukuhan, kami mencipta kuis game di Laksbor Sukiya menggunakan S-Journaly bagi menambah kefahaman murid. Murid perlu menjawab soalan ini menggunakan teknik Sukiya yang diajari oleh guru. Kemudian, saya Aisyah akan membentangkan tentang cadangan penilaian bagi siri aktiviti 1, iaitu teknik Sukiya iaitu mengenal dan menyebut nombor perdana. Dari sudut penilaian, pendekatan siri aktiviti 1 ini memberikan beberapa kelebihan. Antaranya ialah pelajar dapat menunjukkan kefahaman mereka terhadap konsep secara konkret melalui aktiviti manipulatif yang menyeronokkan. Kaedah ini juga menyokong pelbagai gaya pembelajaran, terutamanya pelajar kinestetik yang cenderung memahami sesuatu melalui pengalaman fizikal. Selain itu, pendekatan ini dapat menunjukkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan merangsang minat pelajar terhadap topik yang diajar. Namun demikian, terdapat beberapa kekangan yang perlu diambil kira. Penilaian yang bergantung kepada pemerhatian guru boleh menjadi subjektif dan tidak konsisten, khususnya dalam kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Ini boleh menyukarkan guru untuk membuat penilaian yang tepat dan menyeluruh terhadap tahap penguasaan individu. Di samping itu, terdapat kemungkinan bahawa pelajar lebih tertumpu kepada aspek permainan dan bahan fizikal tanpa benar-benar memahami konsep matematik yang ingin disampaikan. Tambahan pula, jika aktiviti ini tidak dirancang dengan teliti dari segi masa dan objektif, ia berisiko menjadi terlalu santai sehingga mengganggu fokus pembelajaran. Justru itu, meskipun aktiviti ini menawarkan pendekatan yang kreatif dan menyeronokkan, ia memerlukan pelaksanaan yang sistematik dan pemantauan berkesan agar objektif pembelajaran dapat dicapai secara optimum. Bagi siri aktiviti yang kedua pula ialah nyanyian lagu faktor sepunya Sukiya. Dari aspek penilaian, aktiviti ini menawarkan pendekatan yang menyeronokkan dan mampu menarik perhatian pelajar, terutamanya mereka yang mempunyai kecenderungan pembelajaran auditori. Kelebihan utama aktiviti ini ialah pelajar dapat menghafal konsep dan istilah penting melalui irama dan lirik, sekaligus menjadikan pembelajaran lebih mudah diingati dan berkesan. Lagu juga mampu mewujudkan suasana bilik belajar lebih santai dan menyenangkan, yang seterusnya dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekangan dalam penilaian aktiviti ini. Antara kekurangannya ialah tidak semua pelajar selesa menyanyi di hadapan rakan-rakan, terutamanya pelajar yang pemalu atau kurang keyakinan diri. Ini boleh memberi kesan kepada penglibatan mereka dalam aktiviti dan seterusnya menjejaskan penilaian terhadap penguasaan mereka. Selain itu, penilaian berdasarkan nyanyian sukar untuk mengukur kefahaman sebenar pelajar kerana terdapat kemungkinan mereka hanya menghafal lirik tanpa memahami konsep yang disampaikan. Oleh itu, meskipun aktiviti ini mempunyai nilai motivasi yang tinggi, ia memerlukan sokongan daripada bentuk penilaian lain untuk memastikan penguasaan pelajar dapat dinilai secara menyeluruh dan sah. Dan yang terakhir iaitu bagi siri aktiviti ketiga, kuis interaktif. Siri aktiviti 3 ini menggunakan platform kuis interaktif sebagai kaedah penilaian bagi menguji pemahaman pelajar terhadap konsep faktor sepunya dan nombor perdana. Aktiviti ini merupakan satu pendekatan penilaian formatif yang sangat efektif kerana ia memberi maklum balas serta merta kepada guru dan pelajar. Kelebihan utama aktiviti ini ialah ia dapat menilai tahap kefahaman secara lebih objektif dan tepat melalui data skor yang diperoleh secara langsung daripada sistem. Selain itu, unsur permainan dan persaingan yang terkandung dalam platform ini berupaya meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang
dinamik dan kompetitif secara sihat. Namun begitu, penggunaan teknologi dalam aktiviti ini juga mempunyai batasan tertentu. Antara kekurangannya ialah keperluan kepada peranti digital serta sambungan internet yang stabil yang mungkin tidak dimiliki oleh semua pelajar secara seragam. Di samping itu, had masa dalam menjawab soalan boleh menimbulkan tekanan kepada sesetengah pelajar, khususnya mereka yang memerlukan lebih masa untuk berfikir atau membaca soalan dengan teliti. Tambahan pula, terdapat kemungkinan bahawa sesetengah pelajar menjawab secara rawak hanya untuk mengejar markah atau masa tanpa benar-benar memahami isi kandungan soalan. Oleh itu, walaupun aktiviti ini memberikan banyak manfaat dari segi penilaian pantas dan interaktif, namun ia tetap memerlukan pemantauan dan kawalan yang teliti bagi memastikan keadilan dan ketepatan dalam menilai prestasi pelajar. Berikut merupakan jadual pelaksanaan kajian carta grant bagi kajian kami. Seterusnya, anggaran pembelajaran untuk projek ini. Projek ini memerlukan kertas A4 untuk bahan makanan, anggaran 1 unit RM15 dan jumlah keseluruhan RM15. Seterusnya, memerlukan dakwat printer 1 unit RM45 dan jumlah keseluruhan RM90. Yang ketiga, plastik laminate memerlukan 20 keping 1 RM1 dan jumlah keseluruhan RM20. Seterusnya, kad Manila memerlukan 6 helai, jumlah keseluruhan RM9. Yang terakhir, mangkuk boleh pinjam di kantin masing-masing memerlukan 6 set dan jumlah anggaran keseluruhan RM134. Yang terakhir, kesimpulan pelaksanaan teknik Sukiya. Pertama, meningkatkan tahap pemahaman serta minat pelajar terhadap matematik. Yang kedua, peningkatan penguasaan dalam kalangan pelajar di mana majoritinya berjaya mengenal pasti dan menyebut 6 nombor faktor perdana. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan komunikasi antara pelajar yang membantu membina keyakinan dan kemahiran sosial. Teknik Sukiya ini disarankan untuk dikembangkan atau diadaptasi dalam pengajaran topik lain dan matematik demi membina suasana pembelajaran yang lebih bermakna, menyeronokkan dan berkesan di dalam bilik darjah. Okey, sampai situ sahaja pembentangan kami untuk hari ini dalam kajian tindakan untuk konsep Sukiya. Terima kasih.